Perdana Menteri Anwar Ibrahim menerima kritikan susulan gurauan berkaitan isteri kedua yang dibuat semasa pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam lawatan rasmi beliau ke Moskau. Tindakan itu dianggap tidak wajar dan kurang peka terhadap norma budaya tempatan sehingga berpotensi mencetuskan ketegangan diplomatik. Anwar patut malu. Dia yang mendakwa pakar budaya dunia tidak sedar Rusia negara Kristian Ortodoks yang mengharamkan poligami. Putin mengambil kesempatan untuk menunjukkan kejahilan budaya Anwar kepada media, ujar Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wanjan. Ahli Parlimen Tasik Glugor itu turut mendakwa bahawa Putin sengaja memalukan Anwar dengan mendedahkan perbualan mereka kepada umum. Beliau berkata, kejadian tersebut telah menjadikan Malaysia sebagai bahan jenaka di peringkat antarabangsa. Dalam sidang media bersama yang diadakan semalam, Putin mendedahkan bahawa Anwar telah bergurau mengatakan kerusi takhta ketiga selain untuk Tsar dan Permaisuri di Dewan Besar St. Andrew adalah untuk isteri kedua. Putin kemudian membalas gurauan itu dengan menggambarkan Anwar sebagai seorang Muslim sejati. Bagaimanapun, Anwar menjelaskan bahawa beliau hanya mempunyai seorang isteri dan kerusi tersebut sebenarnya ditujukan untuk ibu beliau.